Ni part kedua, storyboard dah siap. Dia akan bagi terus prompt untuk image. Saya buat dua ni. Master storyboard saya punya ni, saya buat untuk 2 scene sahaja. Satu scene 10 saat. So kalau 2 scene 21 untuk TikTok okey sangat dah. Image 1 dengan image 2. Ni prompt untuk video 1, prompt untuk video 2. Okey. Lepas dah siap gini, prompt image dengan video, supaya gambar produk tu konsisten, kita suruh GPT ni buatkan gambar produk sheet 8 angle kamera. Okey, enter. Nanti kita tunggu GPT ni buatkan produk sheet 8 angle kamera supaya produk nanti konsisten. Ni saya pause sekejap supaya jangan terlalu lama. Okey, ni dah siap ni produk sheet gambar yang saya suruh buat tadi. 8 angle kamera siap. Ini pun kita download. Kita save sahaja. Saya save. Okey. Sekarang kita buat image dia. Ni kan dah siap kan? Masuk ke Flow Omni. Masuk Flow Omni. Buat image dulu 16:9 gambar 2. Kalau saya ambil banana 2, okey. Baru kita nak buat gambar dulu. Masukkan dulu upload gambar. Mana gambar minyak ni? Gambar minyak yang satu. Lepas tu gambar yang produk sheet tadi. Masukkan sini. Masukkan lagi gambar model kita. Model pakcik ni kan. Model pakcik. Okey, kita tunggu satu. Siap. Gambar minyak. Lepas tu yang produk sheet tadi. Ni supaya konsisten nanti dekat video. Dia tak lari-lari. Lepas tu. Satu lagi gambar model kita. Okey. Kita ambil prompt image 1. Kita nak buat gambar dulu. Copy je sini. Saya dah buat untuk copy. Tekan sini. Lepas tu. Masuk sini. Okey. Pastikan ya image 16:9 2. Yang ni banana 2. Okey. Tekan enter. Tunggu sekejap. Yang scene 1 ni siap. Saya pause. Okey. Gambar 1 dah siap kan? Scene 1 dah siap. So pilih je lah. Nak guna gambar yang mana. Contohlah saya nak ambil yang sebab dia ada tangan, saya nak ambil yang ni je. Tarik yang ni. Ni untuk buat gambar scene 2. Tarik gambar yang ni. Lepas tu kita masuk lagi botol produk tadi. Yang ini. Lepas tu gambar produk sheet dia. Masukkan lagi. Lepas tu masukkan gambar model. Ambil scene gambar yang kedua. Ni kan. Lepas tu paste saja sini. Okey, enter. Ni saya stopkan. Nanti saya buat part ketiga untuk cara untuk buat video dia. Okey.